Kau tahu kenapa? Kenapa? Sebab diorang tak kisah pun resale value dia. Kau kena kaya lah. Betul. Sebab tu yang orang-orang pakai kereta China, kereta EV sekarang ni memang orang-orang kaya, kau faham tak? So that's why dia macam secara tak langsungnya dia tertapis. Orang yang kurang mampu memang takkan go for EV, kau faham tak? Betul. Dia orang akan tengok kereta yang lebih mesra poket ataupun lebih peace of mind dan juga proven lah. Okey, kau tengok macam model Tesla Model 3. Kan? Masa keluar tu berapa? Tesla Model 3 I think about 108 kot, 180 lah. Okey. 170. Tapi sekarang ni dah ada yang cheaper. Betul. Version tu. Sekarang ni dia baru pun dah makin murah. Cuma hang tengok kereta-kereta yang keluar model tu, hang pergi mudah.my, hang tengok harga second orang jual berapa. Teruk gila. Yeah. So, orang nak beli harga second. Harga baru pun drop banyak. Model yang sama kan. Ni kereta baru keluar showroom. Masa awal-awal aku tengok harga mudah ni takkan nak saing-saing harga baru yang drop tu juga. So maksudnya resale value ni kelakarnya aku tengok dekat mudah.my kan. Contohlah beli bulan Januari. Tengok kat situ bila beli apa semua kan. Kan ada rekod mudah.my berapa semua kan. Yang kelakarnya bulan 4 bulan 5 dah jual. Rasa owner ni tak kisah. At least tahan lah setahun at least. Maksudnya dia kaya gila babi lah. Maksudnya bulan 1 beli, bulan 2, bulan 3 dia tak seronok, bulan 4 dia jual.